Kita tengok ada soalan. Adakah ada qaul yang mengatakan bahawa tok guru atau ustaz-ustaz yang mengajar agama masuk di dalam bahagian sabilillah? Ada tak pendapat yang kata gitu? Ya, ada. Ada pendapat ulama yang mengatakan orang mengajar agama ni masuk di dalam bahagian sabilillah, masuk dalam perang sabilillah. Kerana dia sungguh jaga agama, mempertahankan agama. Serupa dengan orang bawa bedi, bawa kapal, bawa kereta gebah dah. Dialah duk jaga agama, duk tahan agama sungguh puak-puak tok guru. Kalau tak ada tok guru ni hancur habis dah agama. Habis lagi kita tengok supaya ayat supaya tempat kita ni lah. Tempat kita ni alhamdulillah keberkatan Tuhan beri, boleh agama duk tahan sampai ke hari ni. Tengok pada adatnya kerana tok guru. Tok guru dia jaga sungguh. Dia jaga semaya, dia jaga pakaian, dia jaga benda haram, dia jaga sungguh. Hak tak ada tok guru seperti kita kata orang sebelah atas ambil di segara naik sampai pagi kok Krabi kono, sama dengan kita dulu sini. Sama bih. Ya sama, siapa ke segeting kron, siapa kepada pracuap kirikan, sama. Masuk di bawah Siwijaya belaka orang ke. Duk jadi supaya kita belaka. Tapi demo sana habis. Tengok Setul lagi ni habis. Tinggal berapa daerah, berapa ampa dah boleh kecek Melayu ke apa. Lain tak ada habis. Sebab demo tak ada tok guru. Tak ada pondok, tak ada tok guru duk bimbing bawa anak-anak kita, tak ada. Kita sini ada pondok. Ada pondok tok guru jaga. Budak duk pondok je suruh hajar semaya jemaah pakai baju, pakai kepiah, pakai baju, cara agama tak boleh pakai seluar. Tu jaga agama, dia jaga. Jadi hidup tempat kita. Hidup sampai ke hari ni hidup. Alhamdulillah. Tu kita kena harga mahal kepada tok guru. Tok guru kita kena berharga sungguh. Sebab dia jaga anak-anak kita. Tidak habis lah kita. Habis. Sebab tu ulama Arab bukan ulama Melayu ni. Nama tu ulama Melayu tok guru nak akal duit. Dia boleh, orang lain tak boleh. Duit putang orang lain tak boleh, dia maya hajat boleh. Tok guru boleh mata hak dia. Dak ulama Arab sendiri, ulama hak ikhlas sungguh, dia bincang, dia masuk juga orang bawa agama tok guru hak mempertahan agama ni, masuk dia lah orang perang sabilillah, boleh makan zakat. Tapi apa kata saat ni kena ingatlah. Bukan bila tok guru boleh makan zakat, ambil duit tu ikut dia, tok guru nak pergi beli embok bayar sore kereta dia, wak rumah dia, dak. Dia perang kan. Tok guru perang dengan apa? Perang dengan mulut. Lepas tu zakat kena boleh mulut dia. Beli nasi buat makan, dia pergi dengan kereta, habis minyak kereta. Banyak tu perang dia hak tu. Tak boleh buat hal lain, tak boleh wafi dan sabilillah dia, ya tak boleh buat hal lain. Buat hal lain. Bukan week dia 10,000 ikut dia nak buat tak boleh. Tok guru tu sendiri pula tak reti. Week dia berak tak ikut boleh buat belaka. Tak. Buat kodah hak dia dakwah dia kena guna kalam, beli kalam untuk buat menulis. Hak tu dia panggil senjata di dalam dakwah dia. Kena pakai apa guna hak tu ya. Galik tok guru kita tak ada dia makan fisabilillah, ya tak ada. Tok guru pondok ni tak ada orang gibui zakat dalam dengan nama sabilillah kepada dia. Orang kita sini dengan suka hati orang kampung ya. Tok guru ikhlas cara anak kita pun ikhlas bercara kepada tok guru. Boleh nasi beras padi baru panggil dia makan, apa nak klik sedekah duit pada dia, sedekah betul-betul. Ada 300 duit, ada 100, pabuh tolong minyak kereta dia, takut dia tak ada duit. Kita orang petani ni, kita orang yang akhlak baik lah, saling bantu, jaga pondok, jaga sungguh tok guru pondok.
Mayak-mayak sedekah tak serupa dengan orang tok paki sedekah 20 40 kok togo bos apa 100 200 nak jaga dia, nak beri dia hidup, dia boleh hidup. Kita sedekah dengan ikhlas. Tu sangat-sangat comel. Molek kita jaga dia. Kalau kita tak jaga dia nak hidup ke mana? Terus nak hidup ke mana? Dia tak ada, dia nak buat kerja. Dia duk jaga anak kita betul-betul, jaga agama Allah. Tak ada dia nak buat kerja, menega tak ada. Kalau dia menega, tak ada jaga kita pula. Tuhan letak masing-masing dah. Kita kerja demi niat nak jaga agama Allah. Dia jaga dengan ilmu, kita jaga dengan harta hak Tuhan beri, rezeki hak Tuhan beri. Tolong dia jaga. Itu masuk di dalam kita jaga agama Allah juga. Kita sini boleh puji situ. Bila nak buat balasah, pakak pergi makan puluk, pakak buat wisudah, turun nak buat sedikit darah. Tak ada modal, kita pakak gotong royong. Tu jangok lagu tu. We hidup. Tu kita sini jangan bahasa jemur. Orang padah puluk, hagilah kodar kita kuasa, kita pergi. Sebab kita tak ada kerajaan. Kita tak ada duit hak lain-lain tambah. Sebab tu balasah kita tak sudah-sudah. Boleh mengajar apa? Pitu pun tak nombor dah. Boleh tengok balasah mana ada pitu. Pitu nate. Kita ada pitu nate tu pun duduk selera. Boleh tudung bata tak ada hujan tak apa dah. Tengok balasah saya sekarang tu. Tak ada pitu sampai ke hari ni mengajar orang aling lana-lana tak apa. Apa kita buat ya dengan duit kita sendiri boleh gunalah. Tak kena tak pakai dah hak lain. Kalau Malaysia hari ni bila buka pondok buat tempat tahfiz, tak dalam masa 2 tahun ya siap habis. Bangunan dengan tempat budak. Habis sudah dalam masa 2 tahun. Orang kaya-kaya dia sebab duit dia bila pergi buat tempat tahfiz ni, kena bayar asli pada kerajaan potong. Dia pakai pergi cuah situ berjuta-juta sudah lalu dah. Sana siap semua dengan apa cukup lalu dah. Kalau mari tempat kita masjid pun pintu tak ada banyak lagi tempat kita. Boleh masuk semayang cukup dah tempat kita. Lagu tu ya. Kita tak ada orang kaya dan tak ada kerajaan. Lagu ni lah. Sebab tu kita kena bergotong royong. Kena pakai tolong gitu ya.